Nabi kata siapa pergi hadis ni, orang ni dunia jaya, akhirat jaya. Mana dunia jaya, senang, selamat, sejahtera, akhirat syurga lah orang ni. Pergi satu hadis. Kenapa? Kecil benar. Jaga amanah. Cari rezeki halal. Akhlak yang mulia. Satu hadis yang 4 kali Nabi sebut. Jangan kecil bohong. Tok laki jangan bohong dengan bini, isteri jangan bohong dengan suami. Pemimpin jangan bohong dengan rakyat, rakyat jangan bohong dengan pemimpin. Ibu bapa jangan bohong dengan anak, anak jangan pelawak dengan ibu bapa. Secak, sidik benar, kecek benar, jangan pelawak. 2 amanah, kalau orang harap jangan khianat. อย่าทำลายความไว้ใจของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน lebih lagi saudara Muslim. Orang harap kita kena nampak baik malak berita duit tak bayar, ไม่จ่าย ไม่หนี ไม่สน ไม่ฟัง dia mau nak kata oleh Facebook atau apa, bayar hotel aku, dia mau nak sini. Lo ni banyak dia baca kita, tak ada sakut paut dengan dia, duk baca dengan masa malu hati. Dia mau nak sini, dia duk apa situ, tak saya bayar. ไม่หลบหน้า ไม่หนี ไม่จ่าย saya bayar. Tak boleh. Jangan kena lah orang harap kita bab kita duit, bab harap ke apa ni, harap amanah Allah kena Nabi jamin. 3 rezeki halal sikit apa, jangan siapa, jangan anak kaya apa kecek bohong menipu jual benda haram. Banyak anak lewat 3 wilayah kita ni malu tengok. Cina duk belah kerak kok ni ada dah. Satu kerak dia jual pok timbul berat pelak belah batu jokong duk le tu. Allah, penipu nak duit banyak, nak kaya. Apa dah ni? Amanah. Lepas tu akhlak, rezeki halal. Jangan campur benda haram. Jangan sikit apa, berkat sikit tak apa. Banyak dia tak berkat, dia tak pakai leh. Ada kena bayar goprak. Kayak nak bayar anak wak itu, anak wak rekan tu nak bayar habis. Ada boleh hakik ke apa leh. Tu tak berkat. Halal. Deh. Yang keempat, akhlak yang mulia. Gapo akhlak? Nabi psekos. Lidah jangan menyakiti saudara Muslim yang lain. Hati jangan benci ke orang Muslim, dan ada gapo orang buat kita sakit hati, maaf selalu. Ni akhlak Nabi. Siapa pergi pak kara ni, tak biasa kecek bohong, tak biasa kena amanah, rezeki tak capus sikit apa are. Lepas tu dia tak ada akad dengan siapa-siapa, orang buat dia ya maaf. Orang ni dunia hak dia, akhirat syurga. Banyak tak? Ni sunnah